Kemudahan teknologi sangat bagus untuk kemudahan kita semua. Cuma kalau di tangan salah, boleh jadi senjata. Siapa pula ni? Hello? Hello? Jangan angkat nombor yang tidak dikenali. Ya, kemungkinan penipuan ataupun skema. Untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada skamer atau penipu, korang boleh download app tertentu seperti Get Contact atau NordVPN. Weh, aku dapat 30,000 tau. Dia cakap di sini nak dapat 30,000, kena bagi IC dengan maklumat peribadi. Serius lah Faris. Dia minta maklumat peribadi dengan nombor IC kau. Weh, jangan doh. Syed, dia minta nombor IC dengan nombor peribadi. Jangan tu. Itu penipu tak pun skamer. Takkan mana ada orang nak bagi 30,000 saja. Lah. Nanti takut dia buat berkongkang pula. Kan? Nombor orang nak bagi hadiah, duit dengan benda lain, korang jangan layan. Walaupun teknologi ini maju, ada orang yang menggunakan teknologi ini dengan salah. Teknologi di Malaysia ini sangat maju. Cuma boleh jadi senjata jika berada di tangan salah. Silalah berhati-hati dengan teknologi di sekitar korang dan selamatkan maklumat peribadi korang daripada skamer atau penipu. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Bye. Bye.